Hanya dengan scan QR je, phone korang boleh kena hack. Nak tengok saya buat? Jom. So sekarang ni saya akan suruh dia scan QR di mana dalam QR ni ada satu apps yang saya dah masukkan virus. Hai, cik nak support saya punya produk tak? Wah, produk apa tu? Saya jual toner. Harga dia RM30. Tapi kalau encik install and register kita punya apps, kita boleh bagi diskaun 70%. Boleh? Cik boleh scan QR kat sini? Okay. Now, mangsa akan scan QR di mana ia akan automatically download apps tersebut. Then, dia akan install apps tu. Once dia dah install apps tu, saya telah pun berjaya hack phone dia. Kat sini saya dapat akses dia punya kamera. Selain tu, saya juga boleh dapat akses live location dia. Nampak tak? Sekarang ni dia berada dekat MSU tau. Yang paling bahaya sekali, saya juga boleh akses dia punya bank. Nampak tak TAC code tu? Sebab itulah ramai mangsa kehilangan duit tau selepas terkena scam APK ni. So, hati-hatilah bila korang install APK, okay? Make sure periksa dulu daripada mana sumber apps tersebut and jangan allow permission yang tidak sepatutnya.